Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak bersama lagi dengan kami dalam podcast Sentuhan Sakti, satu sesi bual bicara tentang ilmu agama, makanan roh dan jiwa, dan insya-Allah menjadi bekalan hidup kita sokmo-sokmo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Nik? Apa khabar anak-anak pendengar semua? Harap-harap tak ada yang mengantuk lah. Alhamdulillah, syukur. Sihat dan semangat je ni Ustazah. Kalau ngantuk gak, kita kena kopi beding lah secawai. Bereslah semangat, Gad. Anak-anak semua pun semoga semuanya sihat dan bersedia tu untuk sesi podcast kita hari ni. Okey, sesi kali ni kita nak dengar pula kisah Imam Abu Hanifah, tokoh mazhab yang penuh dengan hikmah dan keberanian. Kan Ustaz? Ya, betul tu. Ayuh kita telusuri tokoh mazhab terpuji. Al-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, ulama sejati. Imam Abu Hanifah gelaran diberi. Di Kufah lahirnya tokoh kita ini. Amboi, berpuisi pula Ustaz Nik ni. Mari saya tambahkan riwayat hidupnya lagi. Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijrah, wafat pula pada 150 Hijrah. Kunyah atau gelaran beliau ialah Abu Hanifah, seorang imam besar yang bukan saja fakih dalam ilmu, tapi tegas mempertahankan prinsip hidupnya. Imam Abu Hanifah ni orangnya cerdik luar biasa. Sangat memuliakan ilmu, suka berfikir, suka berhujah dan berdebat. Tetapi beliau sangat menjaga adab. Tak berkasar dan penuh bijaksana. Beliau juga kuat beribadat. Banyak berqiyamul lail. Banyak puasa sunat dan selalu khatam Al-Quran. Beliau juga seorang yang sangat pemurah dan penyayang. Wah, hebat sungguhlah kepribadian Abu Hanifah ni kan. Kita patut jadikan beliau contoh teladan. Betul. Ni gak, ramai yang cerdik tapi kuat menipu. Hok bodoh pula tak boleh nak tupang langsung. Belajar tak sih. Sekolah pun moteng. Sedap hidup dalam jahil. Astaghfirullahalazim. Itulah Ustaz, minta jauh dari bala tu semua. Anak-anak pendengar, Imam Abu Hanifah ni walaupun merupakan seorang peniaga dan usahawan yang berjaya, dia tak gunakan pengaruhnya untuk mengejar pangkat dan kedudukan. Bahkan bila ditawar dengan jawatan hakim negara, beliau menolak sebab dia takut tak mampu nak berlaku adil. Ini menyebabkan beliau akhirnya dipenjarakan dan disebat. Masya Allah. Zaman kita ni pula, orang berebut-rebut nakkan jawatan. Lepas tu baru naik pangkat kecil-kecil pun dah belagak bukan main. Sampai tak kenal saing. Imam Abu Hanifah pula ditawar jawatan besar. Tapi apa kata dia? Tak seh ambo. Ambo nak jaga akhirat. Padu. Memanglah padu. Dia satu dalam berjuta. Satu lagi yang anak-anak kena tahu, bukti kesungguhan Imam Abu Hanifah ni dalam menuntut ilmu, dia gigih mendalami ilmu fiqh kerana berpendapat mempelajarinya memerlukan kemahiran dan pertimbangan akal yang mendalam dalam menguasai sesuatu hukum dengan baik. Oh gitu. Patutlah dia sangat minat dan fokus pada bidang fiqh ni. Ustazah, cuba selit sikit di sini tentang hasil karya Imam Agung kita ni. Oh ya, untuk makluman semua, Imam Abu Hanifah menghasilkan karya agung, antaranya Al-Faraid, Al-Fiqh Al-Akbar dan Al-Alim Wal-Muta'allim. Wah, kitab hebat belaka tu. Bahkan menjadi rujukan umat sepanjang zaman. Pendengar semua, Imam Abu Hanifah juga merupakan pengasas mazhab Hanafi. Mazhab ni berkembang pesat dan sangat berpengaruh. Antara tokoh bagi mazhab Hanafi ialah Ibnu Abidin dan Muhammad As-Sarkhasi. Ustaz, bagi tahu sikit macam mana Imam Abu Hanifah ni mengasaskan mazhab? Ya, cara Imam Abu Hanifah mengasaskan mazhab ni adalah berdasarkan fatwa para sahabat, qiyas, istihsan iaitu memilih hukum yang lebih mendatangkan keadilan dan kebaikan. Seterusnya, ijma' dan uruf. Sebab itulah mazhab Hanafi ni diterima ramai sehingga tersebar luas ke Iraq, Turki, Asia Tengah, India dan Pakistan. Ramai dalam kalangan umat Islam ikut mazhab ni sampai ke hari ni. Hebat kan? Antara guru beliau yang terkenal ialah Hammad bin Abi Sulaiman dan Atha bin Yasar.
Dan antara murid beliau yang tersohor pula ialah Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Zufar bin Huzail. Murid-murid inilah yang mengembangkan mazhab Hanafi ke seluruh dunia. Okey, dengar sini belaka. Sebelum kita menamatkan siaran, jom kita test power sikit dengan soalan-soalan kuis ringkas. Soalan pertama, apakah nama sebenar Imam Abu Hanifah? Seterusnya, soalan kedua, jelaskan 2 sifat kepribadian beliau. Dan yang ketiga, bagaimanakah anda dapat meneladani Imam Abu Hanifah dalam kehidupan sebagai seorang pelajar? Boleh jawab ke tu? Kalau Puak Demo tu ingat, bolehlah ulang dengar rakaman podcast kita ni. Dengar santai-santai, isi masa lapang. Jangan stres-stres lah ya. Semoga kisah Imam Abu Hanifah ni menyuntik semangat kita untuk berfikir mendalami agama, beramal dengan ilmu dan hidup dengan prinsip yang berpaksikan kebenaran selamanya. Ingat, walaupun jasad Imam Abu Hanifah pernah terpenjara, disebat, tetapi jiwa dan semangatnya kekal bebas merdeka. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan semua anak-anak pendengar. Jumpa lagi semuanya dalam episod Sentuhan Sakti yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.